Syarul Ya ha. Ini first day kau. Aku nak bagi tahu sikit lah. Kalau kerja kat sini kan, Malaysia dalam yang Atikah tu kan, kau jangan bergaul sangat dengan dia. Dia suka cerita belakang. Kalau dia cerita benda betul? Tak betul. Aku nasihat awal-awal supaya kau tak terkena. Tu je lah. Benda dia orang cembang ni. Benda bang, kenapa bang tadi tu? Tak ada apa. Kau suruh. Ya. Pukul 2 nanti awak pergi rehat. Lepas tu nanti awak jaga cashier. Boleh tak? Okey, boleh. Bos cakap apa ni? Dia suruh saya jaga cashier, tapi suruh saya rehat dululah. Mana boleh. tak boleh time pula. Carol yang rehat. Bayar gaji tak saya guna okey punya je. company ni. Dah berapa ramai dah keluar masuk. Abang tahulah abang lama kat sini. Tolong lap meja ni. Bos tak suruh pun saya lap bang. Tolonglah abang. Okey, boleh kan? okey, boleh. Carol, dah rehat belum? Belum lagi. Kalau belum lagi rehat dulu. Okey. Asal? Kau nak pergi mana Rol? Rehat dulu. Atikah suruh rehat kau tengok kau. Ni lah game dia. Kau tahu sekejap lagi bos datang dia cakap kau tak buat kerja. Kau pergi susun dulu kek. Tapi ni dah kerja lain dah ni bang. Saya Ni kat company ni semua kerja kita buat. Susun dulu. Nanti abang suruh rehat kau rehat. Kau tahu Atikah cakap apa ni kat kau? benda. Yang kau curi time rehat dia. Kena cakap dah dia cerita belakang. Di sila hari bulan dia cerita kat bos apa pula kau baru je kerja. Tak apa ni kau pergi jaga cashier tu. Kau tahu Azul yang duduk kitchen tu. Okey, tahu. Azul kan. Itu hampir nak kena tumbuk dengan bos tu. Bos kita baik Bos dia kata sebab apa? tak tahu. Atikah tu lah. Sebab aku tahan. Senang cerita kau jangan bergaul lah dengan budak-budak kitchen pun. Lagi-lagi si Atikah dengan Zul. Bos. Ya bos. Mana orang kat floor? Tak apa. Abang settle. Kau pergi jaga cashier dulu. Syarul, hari ni awak tanggal apron. Awak kerja tak efisien nampak ni. Tinggal tak putih, kek tak susun, cashier tak jaga. Floor ni biar kosong. Tak apa, hari ni awak tanggal apron. Lepas ni tak payah datang kerja sini lagi, okey? Hari ni last. Itu je. Alamak. Asarul.